Saya kat mana ni? Awak baru kena langgar kereta tadi. Sekarang awak ada di hospital. Kena langgar kereta, tapi saya tak ingat apa-apa. Siapa nama saya? Kepala awak cedera. Mungkin sebab tu awak hilang ingatan. Nasib baik budak tu tak ingat apa-apa. Sekarang saya boleh tipu dia dan cakap saya ni ibu dia. Hussein, awak selamat. Ibu risau sangat bila dapat tahu Hussein kena langgar kereta. Oh, jadi nama saya Hussein dan awak ialah ibu saya? Betul tu Hussein, jom kita balik rumah nanti ibu masak makanan kegemaran Hussein. Saya tak ingat apa-apa, mungkin saya patut ikut dia. Ha. Saya berjaya tipu budak ni. Sekarang saya akan culik dia. Hello, apa? Anak saya kena langgar kereta dan sekarang ada di hospital. Baiklah, saya datang sekarang. Awak nak bawa anak saya ke mana tu? Awak nak culik dia ke? Apa awak cakap ni? Dia ni anak saya. Nama dia Hussein. Nama dia Yan. Saya ibu sebenar dia. Tak. Nama dia Hussein dan dia anak saya. Nama awak Yan. Tolonglah dengar cakap ibu. Awak semua tolong komen saya ni Yan ke Hussein?